Aku Aiman. Ramadan kali ini lain daripada biasa. Tapi entah kenapa aku rasa inilah yang paling bermakna buat aku. Mungkin sebab kali ini aku betul-betul faham apa itu raya. Mak, ada pengumuman puasa, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad 2 hari bulan Mac 2025. Nanti nak Sekian. sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sakit ni perut saya ni. Mesti sebab makan sambal lah pagi-pagi. Ayam sambal patutlah sakit perut. Mak saya masak mi goreng daging tau. Sedap. Mak saya masak juga. Dia buat roti, dia selalu dia ada coklat. Dia tak faham. Coklat? Tak puasa dah lambat ni. Nanti cikgu marah lah. Jom. Jangan lagi. Saya baju raya belum beli. Tapi kasut raya saya dah beli. Saya dah beli baju raya, kasut raya, semua saya dah beli. Saya takut nanti habis saiz pula. Saya sebelum bulan puasa lagi saya dah beli tau. Tahun ni tema saya warna hijau. Wah, warna hijau cantik. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam Ustaz Sadi. Okey, duduk. Semalam belajar tajuk mana kan? Hari ini akan masuk tajuk Takbir Raya. Dan Ustaz ada bawa sepasang baju Melayu dan satu songkok baru. Kalau semua dah tahu, inilah pakaian yang kita akan pakai pada pagi raya. Lah Ustaz, cantiknya. Kalaulah mak aku boleh beli baju raya tahun ni. Mak, tadi kat sekolah Aiman belajar pasal bulan Ramadan. Best. Jadi Aiman nak pakai baju raya warna hijau boleh? Aiman sayang. Mak faham. Tapi sejak pergi ayah, keadaan kita tak mengizinkan. Tapi tak apa Aiman. Mak akan cari baju untuk Aiman. Mak akan cari juga. Macam mana pun Mak akan cari juga untuk Aiman. Ya ke Mak? Terima kasih Mak. Aiman sayang Mak. Ustaz tak, kamu semua cadangkan siapa yang nak jadi model kita pada pagi ni? Ya, Aiman. Ustaz nak kamu pergi tandas tukar. Yang tukar kat sini pula. Saya juga Aiman pakai baju Melayu baru. Yelah, cantik betul baju ni. Tak sangka pula pandangan saya. Pandai Ustaz ni. Alhamdulillah. Sebenarnya kan Aiman, baju Melayu ni memang untuk Aiman. Betul Ustaz. Baju ni untuk sendiri. Betul. Kenapa tak pandai ni? Man, boleh tak nak pinjam buku tulis? Kerja saya belum siap lagi. Ambil lah. Tapi nanti pulang balik Okey, terima kasih. Kena bagi tahu cikgu ni. Inilah yang kita namakan silaturahim, di mana kita saling menjaga dan menghormati antara satu sama lain. Hari raya adalah waktu yang terbaik untuk kita mengeratkan roh sesama.